Okay, jumpa lagi kita di Akademi. Sekarang kita dekat Food Heaven. Hari tu aku mau cuba sikit mi supnya. Enggak menangga mi supnya. Okay, mi sup dekat Food Heaven. Aku nak try nyampun mi sup nyaman ke si. Yang situ ada tu, we call that we call this one apa nama, crab stick. Ni ada udang. Food Heaven lah. Ni ada udang. Ni ada fishball. Yang pakai mi kuning, kita orang boleh tukar mi kuning dengan mihun ataupun kuih tiaw. Tapi aku pilih mi kuning lah. Aku nak rasa tu yang pun mi sup tu. Mi sup dekat Food Heaven. Okey, ni tu kedap mi fuchao, tapi aku rasa si tahu macam mana rasanya, macam mi fuchao ke bukannya ada ayam dalam tu dan sayur. Sebab one of my friends semalam yang makan, yang madah aku mi sup dekat Food Heaven nyaman. Especially selepas kita bangun pagi ke, masih ada selera makan ke, mi tu nyaman padanya. Masih ada selera makan. Okey, so memenangkan aku ada selera. Ni ada limau juga. Isi limau geng. So kita akan cuba mi sup dekat Food Heaven. Sini tak sai ni. Kita testing lah. Macam kamera kita. Kat limau lah. Okey. Ada cabai. Mi sup dekat Food Heaven. Alright, let's go. By the way, selamat Hari Raya kepada yang masih berhari raya sekarang. Wow. Wow, supnya. Tadi aku dah ada campur sikit lada lah. Ada campur lada. Wow. Mi sup dekat Food Heaven. Yang aku pilih mi kuning lah. Ya, mi kuning. Okay, first bite untuk anda semua. Sedap geng. Betul. So hari tu kita ada konten gila, berehat, agak penat, baru balik dari kampung daripada Sibu. So kita makan. Tadi baru bangun, terus pergi makan. Wow. Tapi nya macam ada kurang masin ke apa? Aku campur cili, saya manis sikit. Aku tu suka makanan aku suka yang manis-manis dan pedas. Wow. Wow. Mukbang. Mi sup. Oh, nice game. Here we go. Wow. Sedap supnya. Supnya membes. Wow. Menyusuk kalbu supnya. Ada udang. Wow. Sedap geng. Sebab hari aku balik Sibu, aku makan mi sup dekat Sibu, memang power. Mi goreng sup namanya. Sebab mi ada goreng hangus-hangus, dia buat sup.
Sebab ya. Tapi di Kuching tu susah mau cari. Susah mau cari mi goreng sup. Susah mau cari. Macam tu mi-nya direbus, mi-nya asyik digoreng. Tapi dikasih ibu, nya goreng dulu mi-nya, lepasnya barunya simpan kuah. That's why baunya, bau hangusnya, bau kualinya memang mantap. Mi goreng sup. Wow. So far di Kuching tu belum ada pula open house. Mungkin hari Ahad tu lah, maybe Sunday. Guys. Okay. Supnya pekat. Supnya pekat dia. Betul-betul pekat supnya. Perut. Wow. Baik lu geng. Okay, nantikan video ke Akademi Vlog coming soon. Jelajah Indonesia. Jelajah Indonesia. Kita akan fly daripada Kuching ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, Surabaya, Jogja. Macam tu lah. Tak tahu sampai ke Bali ke tidak. Tengok, kita pakai train. Wow, power. Anjing. Sedap. Layan mukbang. Okay guys, by the way, thank you for watching. Memperkenalkan mi soup dekat Food Heaven. Food Heaven Kuching. So kita jumpa lagi di next video. Hari ni kurang sihat, so saya makan mi soup. Kurang sihat sikit, bit tired berapa malam ni. By the way, jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share Akademi Vlog. Bye guys.